Sama lah yang macam kat Malaysia. Vietnam panas gila. Abang boleh berenang tak? Boleh. Okey, pakai. Wan Mamun lah. Pukul 9. Sampai tunggu. Langgar. Pukul 9. Macam nak bawa balik Besar sangat lah. So 100. 100 mahal-mahal. Tadi 50. Paris kalau aku goyang ni bagai. Oh! Hello. Hi. Morning. Kita orang nak naik flight pukul berapa? 9.15 suku. So, let's go to Vietnam. Kita orang dah sampai airport Vietnam. So sekarang semua orang tengah pening. Dapat tak? Masing-masing tengah eSIM. Kena eSIM. So I'm done. My part is done. Tengok tu dah beratur. Wih, sumpah ramai. Inilah yang orang cakap beratur sampai 2 jam tu kot. Tapi kita perlu carinya kepala Macam ni Paris tak Beratur. dapat. Tak boleh. So masalah eSIM masih tak selesai. Tak selesai masalah negara. 205 macam mana sebut? 2 juta. 250 juta. 1 juta. 2 2 juta. juta. 2 juta 2 juta setengah. setengah. Yang ni 2 juta 600. 600 Ha. 78 9, 10. 3 juta. 3 juta 3 juta is shopping lepas Saya pun ni 3 juta. 3 juta. dah shopping. Okay, kita baru lepas. So, sejam juga buat nak chop. Sebab diorang tak pakai AutoCAD. So, diorang pakai Kita beli Chop. yang last. Ada chop Vietnam immigration. Yes. So, kita orang ada. So, sekarang nak pergi ambil luggage. Tu luggage kita. Lagi dah. Finally. Finally, okay, alhamdulillah. Nak tanya ke apa, maybe just tanya Kak dan kita try discuss dengan Rosila. Yeah. Okay. Yeah, and for now we'll follow me come to the bus. Yeah, me here. Yeah, follow me please. Oh, you can have a check-in here, right? Yes. Yes. Have the sunny. And for now, in the Da Nang city, we can say this is the best season. Oh, for now we have the summer. But the super hot, the same in the Malaysia, right? Yes. Everyone the from to the Malaysia, right? Yes. Malaysia. Yeah, they have the sunny. It's so beautiful, the weather. Beautiful weather. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita nak pergi makan. Weh, sini macam nak lintas sebaya. Okay, lintas. Kejap. Hi baby. So, kita akan makan kat sini. Nampak tu? Banh mi. Banh mi, yes. This is banh mi. Ini roti. Lepas tu dalamnya ada ayam. Lepas tu ada sos. Vietnam roll. Sama lah yang macam kat Malaysia. Sekarang kita orang kat Santa Marina. Tapi ramai gila. Empat 25. Dah pening. Kau dapat banyak ni dah pening. Kau kena kopi. Betul ada. Mana punya tengok. Dia kursi. Dia punya kita bagi 500. Dia rasa creamy. Tak rasa macam Zeus punya lah. Zeus punya coffee. Ni coffee yang creamy. Zeus punya rasa coffee tu pekat. Dia dah boleh balik. Vẫn còn một bộ phận người dân và du khách chưa tuân kiểm soát khi phát hiện các trường hợp nói trên, xin vui lòng phản ánh về ban quản lý 218 878 hoặc thông tin đến nhân viên đội quản lý.
Okay, so this is day 2. Kita keluar breakfast lambat. So, kita orang cuma ada option salad. Kita orang nak alas perut dulu. Sekejap lagi kita orang nak gerak. 50,000 or 500,000? 500,000. 500,000. Ayo. Around 70 ke ah? 20 US dollar. 70 lah. 70. 70 juga ah. Biasanya macam banyak kristal, semua kristal tu, tapi it's a bit expensive lah. So dia kristal. Oh, gua Shang ni. So sekarang dekat Marble Mountain. So it's quite big though. Besar juga. Ini tempat ibadat dia orang lah. Dia ada dua cara nak naik. Boleh naik tangga. Lepas tu satu lagi boleh naik pakai lift. Okay. Oh, diorang tengah beribadat. Let's not disturb them. Where is the cave? I'm looking for the cave. Sebab dia cakap ada cave. Okay, dah jumpa dah. Ni cave dia. Weh, berpeluh weh. Sumpah cakap. Sumpah panas. Vietnam panas gila. Sama panas macam Malaysia. Kau bayangkan Malaysia memang dah panas. Lepas tu kau pergi Vietnam pun panas. Boy. Ramai. Oh, sana ramai. Kita sikit ramai. Oh, ini for. Oh. Oh, okay. Okay. Oh, sini dah start dalam bang. Sebab tu dia suruh kita pakai minyak lain. Okay. Pakai yang bag ni lah. Kalau pernah pun dia timbul lah. Abang boleh berenang? Tak boleh. Ah, okey pakai. Tak boleh berenang pakai. Dia dari sungai sana sampai situ dia bawa kita orang. Jauh eh. Kau tahu yang bawa tu makcik tua tau. Macam memang sumber rezeki dia benda ni lah. Macam okay, she's strong. Oh okay, so kalau naik boat ni, boat yang kita naik ni dia tak pusing. Sampai tengah-tengah tu baru dia akan pusing. So korang kena gerak ke sana, bukan bocor, gerak sana untuk pusing. Oh, ada pemegang. Oh, so memang dia buat attraction lah. Okay, faham? Basah oh. Teman-temanku, teman kali. Jadi di pinggir sungai ngasuh. Yahoo. Yeah. Go back home. Yeah. Ramai hebat. Wan Maimunah? Bukan. Prabun ke? Mana Maimunah? Wamin. Okay, kita orang tunggu dekat TikTok lah. Tunggu update. Ada update siap. Pukul 30. Tadi bayar berapa? 200 saja. Dancing tangan bang?
Okay, fine. So sekarang kita dekat Hoi An Street. Hoi An Mansion. Bentar. So kita nak pergi shopping souvenir. Kak beli apa? Ini nak. Kak Tia beli apa? Wheelchair. Bukan magnet. Main Netflix. Kita belakang bag. Okay, ni untuk kitchen ni untuk orang yang tak paksa. Lepas tu, okay nak bayar. Oh, hi. Okay. Ni macam nice untuk ibu. But I love the green one. Okay, aku nak cari souvenir. Dia banyak tapi macam okey, macam tak okey. Dia banyak lah yang menarik tapi semua kedai semua sama. Setiap satu kedai. So, sama je lah. So, ya. Yeah. Okay, sekejap. Sekarang nak cari jalan nak balik. Mana jalan keluar ni? Ada Fagli tu, sumpah. Semua Fagli yang tak masuk Malaysia. This one. I want this one. I want this one as well. Foxstar 2, okay. Okay, kalau ada Foxstar 2 yang Lisa punya aku beli, sumpah. Fagli Corns, okay, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Billie Eilish. Okay, jap. How much is this? 569. 569. Kita convert dulu. RM88 je. I'm gonna grab it. Tapi kena top up kat Wise dulu. Sekejap, top up kat Wise. Dia dah masuk Foxstar tu tapi ini Lady Gaga. Dia bukan Lisa. So Lisa tak ada. Semua Lady Gaga. Foxstar 2, Billie Eilish. Tahu. Macam nak bawa balik besar sangat lah. Aduh, apa ni? Maple Park, Unicorn Park, Fagli Corn. Tak ada. Oh, the frog park. How much? 991, 150 lah. Chunky fuck, so it's 150 ringgit lah. 153 something. Patut aku beli. Kita orang nak tunggu Dragon apa? Dragon show. Dragon apa? Whatever, I don't know. Tengok api-api. Api-api, yes. Pukul 9. Kita tunggu. Langgar. Pukul 9 lagi 13 minit. Macam tunggu fire up. Malu-malu dia. Pasar tu kat mana? Bawah. That's all. Like literally that's all. That's all. Okay, let's go. We go to night market. Let's go night market. Kakak is hungry. Dan sebenarnya kan apa yang seronok sebab orang berkumpul. That's all. Nak cakap yang dragon tu macam wow sangat tu is biasa je. Just keluar api je.
keluar biasa je. Tapi sebab tengok ni, ramai. So ni like literally sepanjang jambatan dari hujung sampai hujung, ramainya orang. So diorang kumpul, tu je. Maybe macam, faham tak? Macam something yang memang diorang dah buat every weekend. Tengok dia ada yang bawa family, turis. Nak cakap turis ramai tak ramai pun. Okay, ni night market dia. I mean like semalam kalau kita pergi pun ada je aku rasa. Ya, tapi Cuma kita tak tahu kat mana. lagi satu kita tak rela untuk jalan. Berjalan jauh. Ni so cantik kan? How much? How much? Berapa kan? Paling. 220. 220 this one? That one 300. 200. 3. Oh 3. 300. 300. Cantik. Kalau dia bayar 180 aku beli. Mana ni eh? Cantik kan? 180 cannot? How many pieces? 2. 190. 180. Boleh? Boleh. Okay, Okay, 180. So I want one, she want one. Ya. Mana? Ini cantik. Oh. Boleh lah aku guna untuk jalan. Ada Oh, lagi tu ke? lagi. Boleh tengok. We go there. Okay. Excuse me. koyar bana? Oh, excuse me. koyar bebe? Excuse me. Untuk Mak Faris. Okay lah. I think this one okay kot. Cantik kan? Boleh buka. Diorang power gila nego. Nak beli tapi nantilah. Kita belum datang lagi pasal satu tu. Duit anak habis. Itulah ada high market lagi. Tak ada masa tau. Tapi sebenarnya takut tak ada masa. Kalau akak rasa dah okey dah lah. Beli je lah. Sebab mana tahu kejap lagi kita pergi bank. Kenapa pusing? Sana. Let's go. Banyak tempat lagi tak pergi. Sampai kali. Tu cantik weh, sumpah. Tote bag ni. Cantik. Yeah. How much? 80 discount 60. 60. 60. Yeah. How much? 60,000. Yeah, kadang 120 discount 100. 100 mahal-mahal. Tadi 50. Okay, 80. Kau. 60? Ha? 60? Ya, 60 okey. It's okay. Jap. Boleh. Sabar. 50 please. Tak, biar dulu. Kalau kita belah dia bagi, jom. You ke 50, okay. 50 okay. Yeah, 50 I want. I want two. Yeah. Okay, what design do you have? Đà Nẵng. Okay. Vietnam. Vietnam. Yeah. Buta. Oh, that's all lah. Lain Đà Nẵng lain. Kira nak pegang? Satu je. Mai sini aku bagi kau tengok. Ah, you also want? Yeah. Oh my god. Which one? That one is mine. So 150 lah. Datuk Rich. Ya, betul. Minta dia 50,000. Okay. 950. Yeah. Alright, thank you so much. Yeah. Magnetic 70? No. Magnet. You want one? Thank you. Yeah. Dan ni nampak ni semua dalam ni. So we have guys, to the so this is you can visit to the three. Golden Bridge. Kita orang dekat Banana Hill. Banana Hill is actually Banana Hills. Tengok tu. Tinggi. So nak naik cable car. So it's a 20 minutes ride. Lepas tu nak main Alpine Coaster kat atas. Let's go. Then keep going. Okay. Wow! Pegang ni bang. Oh my god.
bergoyang je. Ya. Dia bukan static. Behave. Behave, wahai adik-adik. Oh, and nak muntah dah, kan? Paris kalau aku goyang ni kena bagai. Impact dia. Oh, tinggi. Oh, nampak pantai. Orang buat bantal dia. Okay, tengok belakang. Ramai sangat orang. Everyone, we have the one picture, these are free. You want the copy, the picture, the 50,000 Vietnam đồng. Yeah, 50. Gambar tu 50,000. Gambar apa? Dia siap print. Copy. Ramai sangat. Ramai. Kan, dia macam crowded yang pack berlaga Oh, baru. sekali masuk je main laga-laga je. Nak ambil gambar pun macam Tapi best. Tapi best, sejuk. Aircon dia rasa. Aku sangat impress sebab ada pokok bunga ros. Ada bunga ros. Ini bunga ros hidup. Warna merah, warna pink. Atas Malaysia. Bunga ros lah yang paling impressive sebab bunga ros kan susah nak hidup kalau suhu tak kena. Sunflower. So this is the real sunflower. Banana hill. Tinggi lah. Okay, thank you. So refreshing. Mana dalam ke? Agak macam tu je. Agak dia jadi orang sini ke? Fast lane, baby. Pali. Habis sudah. Ikan French Village. Oh, ini yang aku tunggu ni. Memang Kampung halaman mu. memang macam tu. Inilah yang baru tu. Excited. Yes, let's go. Excited, bukan excited please. Bukan saya sebab kau langgar aku. Sorry. Sebenarnya. My bad. Okay, welcome here, please. Here, we head to the Barahata restaurant. You look at the Barahata restaurant. After that, you want to have lunch. And you can go inside here and you can show the ticket here and you can have lunch. Want to be formal? Yang tu cantik. Aku pilih ni. Dapat yang ni. Okay, so ni yang ni. Yang ni. Kau nak yang bawah ni ke nak yang atas ni? Yang atas ni yang beli. Yang ni. Ni misteri. Misteri lah semua. Semua misteri. Ni kau akan dapat daripada 6 ni kalau yang ni. 6 bawah yang ni. Kau nak bulu-bulu ke kau nak Oh. Mana yang rare? bawah? Yang punya. Yang N punya yang ni. Yang ni campur dengan power puff. Yang ni yang memang cry baby. Okay lah, I don't want lah. Kan ada lagi yang menarik selain Cry Baby. Haci pupu. Haci pupu ke atas. Ni. Nak kita tengok atas. Murah. Murah sumpah kat Malaysia lagi mahal. Kau kalau kau rasa yang ni beli dulu dalam 5-60. Sama lah yang ni beli dalam. So ni dia akan dapat color power puff lah. So yang ni Betul. Ni dia original Cry Baby. Kocok-kocok. Boleh beza ke? Tak ada beza kan? This is all the same kan? Okay, let's go. Kena pay. No, nak beli Parkland. Atas ada apa? Naik lift je.
Okay, jom nak beli liga ke? Tak. Nak tengok lagi tak? Apa yang naik? Dengan dia. Nak cari satu hadiah untuk Fakridin. So sekarang dekat Pop Mart. Oh, ni ambil gambar. Oh yo, duduk dalam. Nak ambil gambar ke? Okay. Okay, I think I like the Cry Baby one downstairs. So aku gonna. I also want to buy. Okay, let's go downstairs. Ni 2 round tau. No, if you want to go faster. Alah, nanti lepas 2 round je dah. Kita 3 round tau. Seronok. Okay, 2 track. Wih, super fun. Seronok gila. Yang panjang ni dengan sana kan? Jalan-jalan. Yang sepatutnya. Okay, yang ni nak kena. Oh wow, mendongak je. Let's start. So kalau nak buat sempurna dalam masa sehari tak sempat jugalah. So tadi baru settle Alpine Coaster. Dia ada 3 laluan. So 3-3 tu dah settle. So sekarang baru habis tengok show. Lepas tu kita orang lunch kat dalam. And then macam nak pergi main bumper car. Tapi tu je lah aku yang sempat. So sekarang ni aku tengah pusing-pusing. Pusing-pusing dulu. Tengoklah apa yang ada sekeliling ni. At least lah before gerak balik kan. Aku sangat teruja kalau tengok bunga rose. Okay, let's go. Nak pergi main bumper car. Jom. Sunflower. Kejut sayang. Hi, welcome to my channel. Mana yang lain? Penat kita datang. Weh, dia punya tour guide ni. Dia punya kita orang punya tour guide dia macam efek lah. Efek untuk dia. Fast lane. It's funny. Stop dulu. Gantung kasi kering. Right. Penat, that's the end of our Bana Hill experience our Bana Hill. Okay, so let's go home. Pergi bang.
Good morning everyone. So today is our last day. So hari ni kita orang nak pergi Han Market. Okay, kita orang ada masa beberapa jam sahaja lagi. Flight pukul 4. So nak kena ada dekat airport around 1 macam tu lah. So pagi ni kita free and easy. So diorang ni semua nak shopping lagi. Okay, nak menghabiskan saki-baki duit yang ada. So jom kita pergi Han Market pula. Melintas di Vietnam. Okay, itulah Han Market. Dekat je daripada hotel. Itulah 2 minutes lah. 2 minutes walking distance. Wah, banyak bunga. Oh okay, akak wait. Okay kak, let's go. Free. Ya kacang. Thank you. One for you. Oh, okay, one for you. Thank you. Jam. Sebab macam okay. 80,000 yen. Okay. Jap, macam jam sebab they are so friendly. Okay. Extremely friendly. Oh tu atas. Dia macam kena tarik. Ya. Dia macam tiba-tiba masuk kena tarik. Lepas tu macam okay, what to do. Kau tahu tak, dia dah borak dengan tapi tangan dia kat aku. Dia macam jangan lari. Semua kita pegang. Babai Vietnam. Babai Danang. Gerak pergi airport. Nak balik dah bang? Balik dah kita ke Malaysia. dah. Puas tak? Duduk Vietnam. Oh, seronok. Apa yang paling seronok? Macam-macam rasa. Everyone, and for now we on the way come to the airport, and for now we end of the tour have in the 4 day in the visit in the Da Nang city. Hello. Hello. First of all, I would like to say thank you to Rosie and the driver, Mr. Tong. Yeah, thank you for having us and bring us all over the Da Nang city. Thank you, Rosie. Alright. Kami Hassan. Yalah, nak balik dah. Nak gerak pergi airport dah. Can we take photo together? I want to do selfie. Okay. Yes. Okay. Yang Thank you. Bye-bye. Come on. Come on. Bye. See you next time. See my fuggler. Hihi. Nama dia Slot. Sama bapak burn. Burn. Cuma makan fuggler. untuk orang Pak Sen 2 orang balik esok. Malam ni tidur mana? This one bang. This one is mine. Tu siapa punya?
Wait a minute. Ni saya punya. Thank you bang. Okay. Kau gerak malam ni juga Malam ni kak nak balik nak tidur bang. Tidur kak tapi kena tu. Guys. Bye. See you next time. See you next time juga. Bye and Bye Faris. bye kakak. Bye. Sado kita. Bye lagi. Yeah. Lah. See you at Kontat. Tahun depan lah kak baru jumpa. Thank you guys. Mai sini aku tu video muka kau. But see you guys in another year. Next In year. next video. Next video kalau ada rezeki. Bye bye. Bye. Bye everyone. Thank you for watching. Okay lah. Nak balik dah. Apa lagi? 98 kan? 110. Bye guys. Bye. Jumpa lagi. Bye semua. Dapat. Not yet. Bye. Bye Faris. Wih. Rest, jumpa lagi. Terima banyak. Minta maaf mana tu kurang. Habis lah aku sangat. Next time apa lagi yang penting kita happy tu. Kakak edit dah pakai. Bye everything. Bye everything. Bye boys. Thank you semua. InsyaAllah rezeki. Jumpa lagi. Bye.